Ramai orang fikir jadi ahli BSMM kena tunggu bencana. Tetapi saya nak tunjuk di rumah pun kita boleh amalkan 7 prinsip BSMM. Buat baik walaupun dengan haiwan. Itulah kemanusiaan. Tidak memilih kasih. Semua layak menerima sama rata. Itulah kesaksamaan. Tidak memilih pihak. Bantu sesiapa sahaja yang memerlukan. Itulah keberkecualian. Saya bertindak sendiri. Saya tahu saya boleh bantu. Itulah kebebasan. Saya buat kerja rumah tanpa disuruh. Saya buat dengan rela hati. Itulah khidmat sukarela. BSMM cuma satu, tetapi semua ahli bersatu untuk membantu. Itulah ketunggalan. Semua orang, semua tempat di seluruh dunia. Kita semua membantu. Itulah kesejahteraan. Nampak macam benda kecil, tetapi dengan prinsip BSMM, tindakan kecil boleh membuat jiwa kita besar.